Hai guys, welcome back to Bukajait. Ini adalah Samsung Galaxy A57 5G. Semasa smartphone ini dilancarkan, aku terus terfikir, masih berbaloi lagi ke Galaxy A seriesnya Samsung ni? Sebab kau tengok market smartphone mid-range sekarang ni memang dah level gila lah. Lagi phone daripada China tu, dia punya spek memang dah tahap dewa. Tapi lepas minggu lebih gunakan smartphone ni, aku sedar yang Samsung bagi kita experience yang sangat smooth tanpa kita perasan pun. Jadi dalam video ni, aku nak jawab satu benda je, masih berbaloi lagi ke Samsung Galaxy A57 5G ni. So, jom kita mulakan. Baiklah, yang pertama sekali kita sentuh pada bahagian design dia dulu. Dari segi design, Samsung is Samsung, sentiasa berpegang teguh pada prinsip design dia. Sentiasa minimalis, design tak over, tak ada kamera bump yang aneh-aneh, tak ada lighting RGB semua tu. Dia simple je tapi nampak mahal. Dan yang paling best untuk A57 kali ni, dia hadir dengan body yang slim, super slim, 6.9mm sahaja. Selalunya phone-phone A series ni dia bulky, tebal, tapi kali ni dia dah diet, dah slim, so lebih solid, lebih selesa je untuk kita guna. Dan Samsung masih kekalkan dia punya key island pada bahagian tepi ni. Cuma kali ni dia lebih proper je lah sebab dia dah semakin nipis. Kalau sebelum ni teruk gila, dah lah sebelum ni body dia tebal, lepas tu dia punya key island tu bukan main tinggi lagi lah dia punya bonggol tu. Cuma kali ni dia lebih nipis, lebih slim, dia punya key island pun, dia punya bonggol key island ni pun dah semakin nipis, so lebih selesa je untuk kita guna. Untuk dia punya back panel ni jenis yang glass, dia punya frame ni jenis yang aluminium, so rasalah dia punya premium tu. Dan finally, kali ni dia hadir dengan IP68. Untuk display pula, ini memang Samsung punya breakfast je lah. Dia punya display ni 6.7 inci, Super AMOLED Plus, dia punya refresh rate pun 120Hz. Jadi kalau kita nak scrolling tu memang smooth like butter lah. Even nak layan movie pun padu je sebab dia support HDR10+. Dan dia juga ada vision booster. Benda ni memang sangat berguna lah kalau kita guna phone ni dekat outdoor. Dia akan terangkan lagi display smartphone ni. Untuk performance dia pula, phone ni guna chip yang baru, Exynos 1680, dan dipadukan pula dengan 12GB RAM. So, nak buat tugasan harian tu memang rasa smooth dan laju je. Setakat nak scroll media sosial, nak multitask, memang tak ada masalah. Tapi sejujurnya, smartphone ni tak sesuai kalau anda adalah seorang yang hardcore untuk main game, memang cari benchmark yang paling tinggi, mencari grafik yang paling tinggi. Smartphone ni kurang sesuai lah. Sebab sejujurnya banyak lagi smartphone yang ada performance gaming terutamanya yang lagi hebat lah dekat luar sana untuk harga jualan yang macam ini. Tapi juga ramai orang yang tak sedar, ramai orang yang tak perasan yang Samsung ni dia ada software yang paling best, software yang paling terbaik lah yang ada dekat bumi ni. One UI dia memang best gila. Dia punya smoothness pada smartphone ni bukan sebulan dua je, tapi konsisten lah selagi phone ni dapat update. Dan update yang Samsung bagi ni pun lama gila, sampai 6 tahun. Dan yes, terpaksa diakui yang aku adalah pengguna tegar smartphone Samsung. Ini adalah Galaxy S26 Ultra. Smartphone ni memang akan sentiasa jadi aku punya daily driver lah. Dan apa yang aku nak sampaikan kat sini adalah dia punya software ni untuk A series dengan S series ni dia tak jauh beza. Dia punya One UI tu Samsung bagi se-GB apa yang ada pada S series ni bagi kepada A series. So bila aku guna kedua-dua smartphone ni, hampir tak dapat nak bezakan lah dia punya smoothness pada software tu. Jadi in terms of performance, kalau anda adalah seorang yang casual user, pada pendapat aku, dia punya performance ni lebih dari cukup. Cuma, dia punya bateri je lah. Masih lagi 5000mAh. Mesti itu satu benda yang buat korang concern, buat korang terfikir-fikir lah sama ada nak beli smartphone ni ataupun tidak. Yalah, sebab dia punya kompetitor yang lain semuanya dah pergi ke 6000, 7000. Tapi, Samsung masih lagi kekalkan 5000mAh pada Galaxy A series dorang. Dan sejujurnya, benda ni aku bukan nak backup Samsung pun, tapi pada aku punya pengalaman sendiri sepanjang gunakan smartphone ni, dia punya bateri ni cukup je untuk bertahan dalam sehari. Itu aku punya penggunaan lah. Kalau anda seorang yang heavy user, mungkin kurang cukup sikit lah. Setakat ni kalau keluar pagi, petang, maghrib tu masih ada bateri lagi pada smartphone ni. Dan nak charge pun
Cukup laju, dia ada 45 watt pengecasan. Jadi nak cas penuh dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 1 jam 10 minit. Untuk kamera dia pula, kali ni Samsung buat upgrade yang besar pada bahagian kamera dia. Kali ni datang dengan sensor yang lebih besar, image processing yang lebih laju, even quality low light dia pun dah improve. So untuk hasil dia memang sharp, warna yang vibrant tapi masih lagi ke arah warna yang natural. Yang paling penting, HDR dia superb gila. Kali ni kamera dia dapat control shadow dan highlight dengan baik. Kalau tengok langit ni masih ada detail, dia tak overexpose. Untuk night mode pun strong. Image processing dia kali ni 4 kali lebih laju berbanding A56 sebelum ini. So untuk quality low light dia ada detail yang banyak. Cahaya pun dapat dijaga dengan baik dan noise dia pun dapat dikawal dengan elok. Ini adalah hasil rakaman pada kamera utama dia. Resolusi tertinggi yang support ialah 4K 30 fps. Dekat preview screen ni dia punya stabilizer memang sangat baik. Memang steady gila. Okey. Nampak kita turun tadi pun dia memang steady. Right. So tengok atas. Try autofocus dia. Laju. Yap. Dia punya hasil video ni memang cukup padu. Okey. Dan dia punya kamera belakang pun support untuk 4K 30 fps. Kena air hujan. Jadi macam mana hasil kamera dia? Nice. Kita jalan laju sikit. Alright. So, yang dia hasil rakaman daripada Samsung Galaxy A57 5G. Baiklah, untuk harga jualan dia, kalau tengok daripada official website Samsung, untuk 12GB plus 256GB RM2,249, manakala yang 12GB plus 512GB RM2,399. Dekat sini korang jangan tertipu dengan harga jualan dia, sebab yang 512GB tu dia macam mengkaburi mata kita. Sejujurnya ambil je yang 512GB tu. Perbezaan dia tak jauh pun berbanding yang 256GB tu. Baiklah, berbalik kepada persoalan kita yang di intro tadi tu, berbaloi ke Samsung Galaxy A57 5G ni. Sejujurnya, sepanjang gunakan smartphone ni, aku dapat rasa yang ianya masih lagi berbaloi untuk kita beli. Aku tahu ramai yang tak terima, tak kepuas hati pun dengan apa yang aku cakap ni. Yelah, kalau nak bandingkan dengan kompetitor dia yang lain, banyak lagi yang spesifikasi lebih tinggi, performance yang lebih kencang. Tapi sebenarnya, untuk sebuah smartphone ni, bukan hardware semata-mata. Sebenarnya, ramai orang tak tahu yang software ni adalah satu benda yang costing dia agak tinggi jugalah untuk bagi pengguna rasa smooth, pengguna rasa best sepanjang kita gunakan smartphone dorang. Itu belum cerita lagi software update. Sekali software update berapa ratus ribu dorang kena spend. Tapi untuk dorang cipta satu software, contohnya One UI lah pada Samsung ni, ini antara yang terbaik macam tadi. Ini antara yang terbaik yang ada dekat bumi sekarang ni. Yes, One UI memang one of the best lah untuk smartphone Android. And kita beli smartphone bukan untuk spesifikasi semata-mata, tapi software juga satu benda yang sangat penting lah. Dan apa yang Samsung buktikan pada Galaxy A57 ni, even orang gunakan chipset dorang sendiri, Exynos 1680 pun mampu berikan performance yang padu, mampu berikan performance yang lancar untuk smartphone dorang. Dan yes, aku masih katakan ianya masih berbaloi untuk kita beli. Okay, so guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.